Penularan Aiman melafazkan cerai terhadap isterinya di siaran langsung menimbulkan orang ramai memberi pandangan negatif apabila Aiman bertindak jatuhkan talak terhadap isterinya depan khalayak orang ramai. Aiman atau Khairul Aiman Abdul Kudus, 22, merupakan pempengaruh yang juga suami kepada Siti Jamumol, mengambil tindakan untuk melakukan ujian saringan air kencing bagi membuktikan bahawa dia bebas dari penyalahgunaan dadah. Tindakan itu dilakukan oleh Aiman pada 16 Mei lalu bagi membersihkan namanya selepas ada dakwaan beberapa pihak mengatakan dia berada di bawah pengaruh dadah ketika melafazkan talak terhadap isterinya yang sedang melakukan siaran langsung di media sosial pada 15 Mei lalu. Katanya, keputusan daripada 5 jenis ujian dadah yang dijalankan menunjukkan keputusan negatif dan bebas daripada sebarang bahan terlarang. Malah, peguam yang mewakili Aiman iaitu Muhammad Nur Aizan Mat Idrus juga menegaskan bahawa kes ini tidak membabitkan sebarang pengaruh ubat-ubatan atau ketidakwarasan. Ketegangan antara Aiman dan Siti dan tindakan Aiman melafazkan talak pada Siti disaksikan lebih 25,000 penonton yang sedang menonton siaran langsung di media sosial Siti. Oleh itu, Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam hari ini menetapkan tarikh 21 Julai ini untuk sebutan pertama. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, diharapkan semoga urusan Aiman dan isterinya dapat dipermudahkan dan berbaik seperti sedia kala.